ikhlas ni nama Quran kami. Bulan-bulan tu juga kan. Nama Ali dalam Quran kami Ali, Pokku, dua orang. Pok, Luar, Mizi, saya, Muhammad dan Kasur. Okey. Etika kumpulan ikhlas ni amanah dalam perbuatan. Maknanya siapa yang kita lakukan perbuatan kita mesti amanah kan. Kedua, ikhlas dalam kehidupan. Maknanya dalam kehidupan kita ni apa je yang kita buat, kita cakap, kita beri kat orang ke apa ke, patutnya kena ikhlas lah. Kita juga kena terapkan nilai-nilai murni dalam sejagat. Maknanya dalam sejagat ni dalam masyarakat kita sejagat lah. Kita kena terapkan nilai-nilai murni macam tak cakap bohong apa semua kan. Suka memberi, tak suka meminta kan. Okey, mengumpat. Okey kan. Jujur dalam persahabatan lah. Kita berkawan, mana-mana pun kita kena jujur lah. Nah, dulu ni kalau kita jujur dalam persahabatan, insyaAllah sekarang lama. Kan? 5. Semangat dalam perjuangan. Macam kita sesuai lah. Kita berjuang kan. Kita tentera. Kalau apa pun semangat kena mantap lah. Dia macam burung juga mana tak okey. Sebab kita ni bukan dari orang lukisan kan. Ini tangan sebenarnya. Tangan ni maknanya perbuatan kan. Perbuatan ini love ni hati kita lah, kena ikhlas, kena cantik kan. Tak nak buat ikhlas pun. Dia benda tak cantik pun. Ikhlas. Ini ikhlas. Bintang ni pun melambangkan keagamaan kita lah kan. Bulan bintang kan. Macam biru. Tak tahu siapa kita satu. Kami pun kena. Panggil naramat terjahut. Tulisan tak melambangkan keikhlasan. Yang keikhlasan. Rokok ni pun kita nak cakap ni kau tak biru sangat. Ikhlas. Yang penting ikhlas. Yes. Ya. Bukan para rupa jadi kurang sebenarnya. Kita keikhlasan ni lagi rawat dia habis. Ya okey ada mana ni dalam ni. Okey. Beraya. Maknanya apa yang kita buat ni kita kena amanah lah. Bawa senjata. Maknanya dalam kerja tanggungjawab pencuba kita kan. Macam kau jaga radar kan. Jangan kau letak radar tu. Mana kita? Contohnya. Amanah dia tak kau kena ikhlas. Dia tak kau kena ikhlas ke. Amanah maksudnya tanggungjawab orang bagi berita. Yes. Dalam perbuatan orang yang tak dapat soalan tu. Soalan ni ialah maksudnya amanah tu maksudnya orang mesti berita kan. Kan. Tapi amanah dalam perbuatan mana kita nak beri kepada orang lain lah. Amanah lah segala. Amanah kepada orang lain lah. Lah ini amanah kepada orang lain. Maksudnya sekarang kita mengamanah Macam mana ni? Soalan ni jawapan tu. Amanah dalam perbuatan. Amanah orang tak atau kita terima amanah dari orang? Amanah dalam perbuatan. Kira lah, mana dia? Macam kita ada ikhlas kan. Kalau macam kita kerja. Kita harus jujur dalam perbuatan kita. Mana apa kita buat, kita kena jujur dalam amanah. Ya, tapi kita kena ambil apa semua. Goyang kan? Macam buat kau kita. Semua tadi dengan rehat kan? Ni saya rehat lah kan. Okey, Layani. Oi, bakal perempuan kan nyanyi korang kan? One, two, three. Selama ini ku mencari-cari keikhlasan hati belum ku temui. Bersyukur kini padamu ilahi, ikhlas yang ku cari selama ini telah ku miliki. Dengan yang
aku temui teman sejati di lautan ini. Kepadamu Allah, ku panjatkan doa agar berjalan selamatan kita. Ini rasanya hanya Jujuran kumpulan dua